Salam reformasi. Saya, Nik Nazmi Nik Ahmad, menawarkan diri untuk bertanding naik Presiden Parti Keadilan Rakyat dalam pemilihan 2025. Apa tawaran saya? Pertama ialah untuk memantapkan fellow keadilan sekiranya saya terus diberi peluang sebagai proses melahirkan barisan pelapis parti secara berterusan. Kedua, kita perlu memantapkan pekadiran anggota parti supaya nilai-nilai keadilan, deklarasi Permatang Pau dapat difahami oleh anggota baru yang menyertai parti. Tapi tugas ketiga yang paling besar ialah untuk memastikan jentera parti dapat kita perkemaskan menuju ke pilihan raya umum. Selagi mana saya berada di dalam jawatan pentadbiran kerajaan, saya akan memastikan agenda reformasi yang menjadi tunjang kepada penubuhan Parti Keadilan Rakyat akan dapat kita laksanakan. Ini bukan pemilihan biasa. Ini amanah besar untuk memastikan parti dapat menghidupkan idealisme reformasi ketika mana kita melalui ujian kekuasaan. Kita perlu menang dalam pilihan raya umum ke-16. Kita perlu letak parti dan rakyat di depan dan memastikan kepimpinan yang berwibawa diutamakan. Sekiranya saudara dan saudari merasakan sayalah orang yang tepat dengan ciri-ciri ini, saya memohon sokongan anda semua untuk saya, Nik Nazmi, kekal sebagai naib Presiden Keadilan.